kita bersama. Ceritakan padaku pagi malam kamu. Buangkan semua yang engkau dah tak perlu. Senyumlah semula dan ukirkannya padaku. Manja membuatkanku. Tersengih-sengih baca mesej tu. Mesti girlfriend baru. Mesti kawan lah. Umi kan. Kawan lelaki perempuan? Lagi tanya soalan tu. Tolong lah. Perempuan lah tu. Dia belum confirm lagi. Ni baru nak kenal. Nanti dah confirm barulah Lee bagi tahu Umi. Bukan takat bagi tahu je. Lee kenalkan terus. Dia memang kena kenalkan dengan Umi sebab nanti Umi nak scan dia. Nak tengok dia boleh tak jadi isteri yang misali, isteri yang boleh jaga anak Umi. Umi doakan tahu. Ya Allah, kau temukanlah anakku Jazli dengan wanita dan isteri lah. Bakal isteri yang baik, yang boleh jaga dia. Rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Amin. Terima kasih Umi. Sama-sama. Dah makan? Okay. Kenyang tak makan tu? Dia tak tahu Umi rasa macam ada benda je dalam perut ni. Rasa macam dia... Orang kata mandi tak basah, makan tak kenyang. Ni dia. Kasih di mana ni? Tak boleh balik lagi ni. Lamanya pergi. Jangan menyinggah mana-mana sudah. Ish. Cepatlah balik. Ya Allah, Mama. Ya, janganlah macam ni, ya. Kenapa? Antia. Kenapa dengan dia? Tadi Mama telefon dia kan. Mama dengar suara dia macam lemah sangat dia. Kesiannya dia. Kenapa Mama tak pergi tengok dia? Kesian. Lagi macam mana?